to Malaysia. Pakai Navara. Ya, Navara. Oh, okey lah. Yes. Navara, kita naik Navara. Diorang tadi naik ke tamu. Tiga-tiga naik. Tiga-tiga naik ke tamu. Naik ke tamu siapa dia? Yalah. Biar Amu nak training. Aman kat kuat. Rehat dulu. Aiman kuat. Okey. Ya, ini barang-barang Aiman. Hai. Memang cocok. Oh, itu so kosong. Okey. Padat. Berkat. Boleh? Boleh masuk man? Oh, okey. Steady man. Jom. Kita teruskan perjalanan bersarapan di Royal. Aiman Navara. Kuat Oh, dia. kena matching baju dengan kereta Tambah mati ni. Kuat yang tu pintu tu. Dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Angkat. Ada siapa kau? Tak ada. Kita dah sampai kita. Tu. Dengan Abang Akif. Itu semua tiga dia dikontrol. Amu. Dia semua besar dengan Amu. Tu tak boleh lah dia kalau dia hukum. Dia tadi beraib dengan Mak. Jangan ini. Tak takut jatuh. Tapi Alhamdulillah kali ni. Okey, dia tenang. Dalam pesawat okey dia. Tak, sebab flight tu pukul 1. 1 Ah. pagi kan. Dia dah penat. Dia nak tidur je Tak lagi. naik je. Tidur. Belum terbang lagi. Dah tidur Oh, sampai 8. cantik. 8. Semua tiga. 8 tahun pun tidur dekat katil dia. Memang ibu senang lenang pergi makan. Tengok movie. Air pun tidur kat. Aki tidur sampai tengah-tengah. Sampai pramugari tu kata, Cik. Yelah, Makan. pukul 1 tepat waktu time nak tidur. Dah terlebih dah tu. Apa tu apa kita nak bagi. Ya, diorang pun banyak dapat hadiah lah. Kita sudah keluar dari KLIA. Tapi orang lain kan bayar mahal. Kita bayar kan tu. Kalau beli kena beli awal. Di awal. Sekarang keluar di KLIA. Lebih 10 minit kena bayar. Ini kurang dari 10 minit. Percuma. Nak kasi dah jadi. Welcome to Kuala Lumpur KLIA. Ni kau ni. Kita pergi Buat Royal. nasi lemak Royal Heritage. Maksudnya downtown KL. Sorry, pula. Dia masuk tengok. Tak tahu masuk. Royal Heritage. Kau pulang kampung. Pulang kampung. Nasi Itu lemak pesawat- Royal Heritage. Itu Dia pesawat- kata downtown KLIA. 9 minit away. Oh, downtown KLIA. Yang tempat parking lama tu. Kita mulakan sekarang. Okey. Ikut kanan. Jom kita pergi Pak Royal Heritage. Dia selalu kata, "Alah dah lama dah Aris tak masuk YouTube."
Hari-hari dia tengok video-video yang lama-lama. Tapi comel lah kan waktu dia kecil pun. Dia kata, Ada kenangan. dia cakap kenapa apa comel. Aiman On tak kerja ke? Anwar Kerja. sarapan pagi. Ambil lah annual leave Aiman. Dapat annual leave ke? Mana ada nulis. Kita sini berdagang di sini dah. Kalau tak kerja tak ada duit lah. Kalau Ini kerja kita banyak, punya gaji driver banyak. special. Ada kerja boleh cuti, kalau tak ada kerja tak ada cuti. Kita tengok Aiman macam ada main dulu Aiman macam ada main Dalam 400 meter, ikut kanan. Oh, dekat downtown lah kita ni. Kalau tak ikut Tempat perhentian. Oh, dia cantik lah saya. Aiman saiz kaki berapa? UK berapa? Okey, 11 ke 12? Okay, cantik. Ikut kanan. Kanan. Dalam 1 Oh, kilometer. sini kanan ni. Sila yang dekat downtown ni lah. Memang terror buat kita. Hai orang ni. Kita apa? Terminal Kelahi. Kita sarapan dulu baru kita ke Malam bukan ada yang datang. Ada dia Alif, Akram, Midi, Hazim. Wih. Sebelum tu dekat rumah Kak Sakidah, Kak Ida, Suzana yang juara juga. Ada ni student. Student dia bila nak Hilang lah adik Ani. bila dia orang masuk you? Adik student dia orang berangkat 8 hari Dalam bulan. 400 Oh, meter. Februari ni. Dia I bagi gambar dia kata make up bestnya, selesanya dia kata. Oh, ya. Oh, dia belum tengok lagi, baru tengok gambar Dia je. belum terbang lagi. Dia orang kan baru Oi. start belajar. Dia orang baru Oh. start belajar 9 hari bulan. Oh, ingat abang. Ikut kiri. Barang bakso ni semua kat sini, semua kat sini, tak ada kat kerja sana. Tak ada Tak ada semua. semua. Cuma stroller je. Stroller dengan satu bag. Oh, suruh Aisyah. Aisyah Mana Hana. barang kita orang semua hadiah. Ayah. Orang bagi semua tu. Bukan, semua hadiah kita orang belilah Belilah tu. tu. Oh, Aduh, siapa orang pula nak kaya. kasih? Yang macam tu tu. Oh, ni tengok. Tak, sekarang musim buah. Buah lah. Oh, ya. Buah, buah Nak- nugget, buah ayam goreng. Ah, Apa yang ada kat dalam peti mak. ada kirim kat Nadia tak? Dia dah suruh tapi takut pecahan. Takut, ya? Buah. Suruh dia balik. Dia paling sedih. Dia Dalam kat Nadia dia lagi sedih. Dia kata, "Bila kita balik." Ambil Dia susun kawan dua baik. ketiga. Kalau dia balik tak ada. Apa yang menggelabah sangat lepas? Kan Alfa ni dari tadi kiri kanan Aduh. Cuba tenang. Cuba tenang. Oh, kat tempat tadi juga ada. Tapi rasanya memang jalan sini macam pening. Macam mana saya nak bawa kereta ni mak. Nak cakap pulang macam ni orang bawa. Ambil Tengok susun west. dua ketiga. Kaki dia nak pergi. Ya, oh downtown sinilah ya. Tempat parkir apa waktu buat taksi. Lah kalau okey. Dia kata sebab apa bagi anak kat dia. Selama malam ni ayah kena jaga. Dia Ambil susun nak dua ketiga. dia nak panggil. Nak arrest. Bagi kita okey lah. Kita bagi rest dulu sekarang. Wah, ada petrol station baru. Fine. Murah ke? Sama je lah. Sama je. Oh, okay. Malaysia semua apa? Semua subsidise kan. Dulu ESO ni, oh dia. RM1.99 kan. Yeay. Tapi Ayu ada lesen sini. Inilah tempat parkir atuk dulu waktu bekerja dengan Dah Ada? mati dah pun. Hidup je lah. kat Rumas. Pagi-pagi dah sampai sini solat subuh berjamaah. Berapa tahun? Lepas tu kumpul di sini. Hidup memang ni. Hidup kat Masjid Sejahtera je. Kita sudah sampai di Park Bukan Masjid Sejahtera Royal. apa? MyJPJ. Sejahtera. Masjid Sejahtera tu nak tengok apa orang PKP.